Nabi kata tiap-tiap Nabi dia ada umat dah, dan tiap-tiap umat yang ada ni ada ujian kepada mereka. Fitnah maksud dia ujian, maksud dia cobaan. Bukan umat Nabi Muhammad saja, daripada Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Allah Isa alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ni ada siri ujian dia. Nabi kata tapi fitnah umat aku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ni fitnah yang besar kepada kita ialah al-mal, harta. Nabi kata 1400 tahun dulu, Nabi kata, muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, walaupun harta itu Islam suruh orang Islam cari, dan Islam suka kalau sekiranya orang Islam ni jadi orang yang ada duit, tetapi hati-hati kerana harta ini fitnah besar kalau tak kena gaya.